Mana nak upgrade kita punya ibadah puasa, Ustaz boleh tak bagi point yang paling top? Kita kena tahu antara dosa yang kita tak sedar itu adalah dosa ialah cinta dunia. Sebab dia bukan macam mengumpat, dia bukan macam mencuri, macam minum arak, macam berzina tau. Dia ialah apa, tindakan keseluruhan hidup kita. Kalaulah bulan lain pun kita duk kejar dunia, so tiba-tiba bulan Ramadan ni kita tak berhenti, break sekejap dunia kita dan terus mengejar dunia. So bila lagi kita nak kejar akhirat? Kalau kita faham betul-betul, kalau kita kata dunia penting, akhirat lagi penting. Betul. Jadi maksudnya kita nak cerita bukannya lebih mana-mana. Sebab dunia pun kita tak boleh tinggalkan, akhirat lagi dah tak tinggalkan. Kalau kita kata dunia tak boleh tinggalkan, Ustaz duit penting Ustaz nak makan macam mana, Ustaz life pun guna duit. Akhirat pun sama juga. Sekarang kalau kita pergi mana-mana luar negara, so kita kena guna mata wang dia, betul? Bila kita mati, kita pun ada mata wang dia. Mata wang dia apa? Pahala. So kalau kita pergi alam akhirat tanpa ada bekalan wang yang cukup, so macam mana kita nak survive dekat akhirat sana? Ini sangat-sangat menakutkan lah. Okay, jadi sahabat-sahabat semua boleh pergi dekat bio saya ataupun bio Tuan Adnan. Kemudian tekan di link, kemudian tengok atas sekali, Ibu Ramadan Hangus.